Ini mestilah cili, takkan keladi pula. Tu nampak tak? Tu keluar. Ui, telur dia keluar lah, Mak. Yelah. Masak ni senang je lah. Goreng campak je kicap dengan bawang, habis cerita. Yang ni pun korang nak belajar juga, heran aku. Kita nak dengar membebel. Potong bawang besar ya korang. Berapa biji bawang diperlukan, Mak? Sesuka hati kita. Satu goni pun boleh kalau kau dah suka. Bawang putih ni Mak letak sebab dia bagus untuk darah tinggi macam dia. Ya ke? Bawang putih lah bagus. Tak percaya pun tanya kat dia orang. Tapi busuk lah, Mak. Dah tak kira dah busuk. Tapi Mak tak ada suami. Saya kalau nanti suami cium bau bawang macam mana? Nasib lah dia. Senyum sikit. Sini, tengok sini. Cili, Mak Ya. Ini mestilah cili, takkan keladi pula. Mak panas. Mak siapa pegang dengan tangan? Nanti panas. Tangan Mak meletup. Aku memang panas ni. Mak, apa yang boleh tahan panas, dia boleh bermadu tau. Ya ke, Mak? Ya. Boleh bermadu, maknanya Mak tak boleh bermadu? Tak boleh. Aku kalau aku dengar laki aku ada je makwa macam cacing atas api aku. Aku pergi cari sampai dapat. Aku pelasahkan dua-duanya. Kalau boleh pegang panas? Kalau orang tu boleh pegang panas, dia sanggup bermadu. Kalau aku punya dah naik angin tu, sampai aku boleh jalan pukul 2-3 pagi dekat kubur tu, aku dah tak takut. Lalahan tu kubur, saya tak takut aku. Sampai macam tu lah? Ya. Cemburu tahap tu lah. Jangan main dengan aku ni. Bercerita yang mepek-epek apa aku pun dah terlupa nak tok minyak. Nampak? Aku ni tak boleh dengar. Masukkan sotong. Tapi Mak kenapa? Tapi Mak, berdosa lah isteri buat macam tu, Mak. Dia nak apa-apa ada. Suami berfoya-foya dengan perempuan nak masuk surga. Kena seronok, kena gelak-gelak suka gitu sampai kau bercerita yang mepek-epek apa aku pun dah terlupa nak tok minyak. Nampak? Aku ni tak boleh dengan lelaki ada makwa. Semangat aku tu lain macam aku boleh jadi ingat jadi. Pun dah terlupa, dah terhilang ilham aku dah. Bagi tahu letak apa tu, Mak? Letak minyak sikit je. Okey, masukkan apa tu, Mak? Bawang yang dipotong tadi. Masukkan bawang yang dipotong. Masukkan bawang dipotong korang. Sos tiram sikit dah. Sos tiram sikit korang. Sos tiram letak kicap dah. Cili tadi kita mendengar dia. Dia kata dia aku sampai. Belum puas nak menari ni. Siapa? Jangan lupa ya bubur serbuk. Garam, sebut rasa sikit kan? Yes. Wow, so Mak cakap lah. Apa tu dah siap? Dah siap dah. Mak Semar dah masak ni, dah boleh makan. Cuba beg rasa. Sedap tak kuah dia rasa? Jam dia kena lah kau makan. Aku punya tu, aku nak tengok macam. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok ni. Sotong ni ada telur dalam dia. Ni ada telur siapa yang terkeluar ni. Kita makan dengan nasi putih hari ni sama dengan kuah. Kita gigit-gigit sikit cili ni sekejap lagi. Bertelur masak kicap yang tersedap di dalam dunia dari Mak Semar. Ngada lah kau sedunia berambak orang masak lebih sedap dengan ngada kau.